Dia pun nak belajar bab 2 juga. Cikgu lupa tadi. Okey. So hidrokarbon ni hydro daripada hidrogen, carbon, carbon lah. So sebab tu dia panggil hidrokarbon. Okey. Bukan hidrokarbon ni, dia ada unsur lain. Dia ada nitrogen, dia ada oksigen, dia ada fosforus, dia ada halogen. Maknanya ada campuran banyak-banyak benda lah. So kita panggil bukan hidrokarbon. Faham? Hidrokarbon dia only hidrogen dengan carbon je. Bukan hidrokarbon ni maksudnya campuran semua. Tu pun nak tanya Nakib, sekolah Nakib macam mana result SPM hari ni, okey? Okey, tak tahu lah. Tak. Okey, kat mana? Okey. Lepas tu sekejap ya. Okey, hidrokarbon. Okey, kita ada dua. Hidrokarbon tepu dengan hidrokarbon tak tepu. Okey, hidrokarbon tepu ni dia ikatan ganda satu macam ni. Ni hidrokarbon tepu. Cikgu tunjuk. Okey, ni hidrokarbon tepu. Macam ni. Ni hidrokarbon tepu. Ni hidrokarbon tepu. Dia punya ikatan dia ikatan tunggal. Kalau hidrokarbon tak tepu dia macam ni. Dia ada ikatan ganda 2. Dia ada ikatan ganda 3. Ni tak tepu. Macam tu. Okey. Seterusnya. Okey. Hidrokarbon. Okey, hidrokarbon ni dia adalah daripada sumber utama petroleum. Okay. Itu mata tadilah cikgu bagi tahu dah. Lepas tu dia tak boleh diperbaharui. Maksudnya kalau habis-habis lah. Dia tak boleh nak kita perbaharui. Okey, dan sebanyak 90% daripada petroleum digunakan sebagai bahan api. Lepas tu dia kata cara untuk mengurangkan petroleum. Macam mana kita nak kurangkan petroleum? Okay, macam contoh sekarang ni kan. Dengan harga minyak yang makin tinggi, macam mana kita nak kurangkan petroleum tu? Yang pertama kita kena kurangkan peralatan gas dan elektrik. Okay, lepas tu kita kena kurangkan pembaziran tenaga. Sebab kebanyakan ni macam gas dekat rumah kita pun daripada petroleum. Jangan ingat minyak yang berjalan dengan kereta tu je petroleum. Bukan. Gas dekat rumah kita tu pun daripada petroleum juga. Yang diorang asing kan. Macam daripada petroleum yang diorang gali tu. Diorang asing buat gas memasak. Diorang asing buat diesel. Diorang asing buat petroleum. So banyak benda-benda daripada petroleum tu. So macam mana kita nak menjimatkan tu? Kita kena kurangkan pembaziran. Lepas tu kita kena galakkan perkongsian kenderaan. Maksudnya kalau kita pergi tempat kerja, kalau ada kawan, kita boleh tumpang sekali. Pergi sama-sama perkongsian. Lepas tu, mengitar dan mengguna semula bahan. Kurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Memandu kereta kecil yang menggunakan kurang petrol. Gunakan pengangkutan awam. Ni contoh-contoh kita nak mengurangkan penggunaan bahan api lah. Okey. Ni yang Cikgu Azina cerita tadi ke Nakib. Daripada petroleum, nampak dia asing Dia pergi kepada petrol, nafta, kerosin, diesel, minyak pelincir, minyak bahan api, bitumin. Banyak dia pecah kan. Petroleum tu satu je. Tapi rupanya dia pecah banyak. So, bahan api memasak, bahan api enjin, bahan mentah industri petrokimia. So kalau kerosin tu tahu apa? Kerosin tu minyak kapal terbang. Dia guna juga. Lepas tu bahan api air. Ni tak ada apalah. Ni cuma dia cerita je lah. Daripada petroleum tu dia pecahkan kepada banyak cabang lah. Okay. Seterusnya hidrokarbon ni kita ada rantai pendek dan juga rantai panjang. Sekejap lagi Cikgu Azina cerita benda apa rantai pendek dan benda apa rantai panjang. Okey, kita ada siri homolog. Ini siri homolog yang Nakib nak belajar. Okey ni. Ini. Alkana, alkena, alkohol,
Asid karboksilik. Apa lagi kita belajar? Ester. Alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. Alkuna tu dia tak, orang kata dia tak ada cabang lah. Alkuna tu jarang kita bergabung. Alkuna tu jarang kita bergabung sebab dia ganda 3, tak ada gabungan. Biasanya yang bergabung alkina. Alkina tu kalau dalam sebatian karbon dia lah ibu. Ibarat macam orang ada anak-anak kan, mesti ada ibu. So ibu dia tu adalah alkina. Alkina tu dia boleh pecah jadi alkana. Alkena boleh pecah jadi asid karboksilik. Daripada alkohol. So itulah kita panggil alkina. Alkina ni dia lah yang boleh pecah dari sana, dari sini, dari sana. Kejap lagi kita belajar lah. Cuma Cikgu Azina terang dululah. Okay. First kali, nakik kena tahu formula AM. Untuk bab 2 ni, formula AM wajib hafal. Maksudnya kalau alkana CnH2n tambah 2. Alkina CnH2n. Alkuna CnH2n tolak 2 je. Tapi jarang kita guna. Kita tak ada belajar alkuna sangat. Sikit je kita belajar alkuna. Alkohol. Jadi untuk first kali cikgu nak nakik buat dulu pertemindan ni. Tapi jangan buat semua. Kita buat slow-slow. Kita buat perlahan-perlahan. Okey, cikgu tanda nakik salin yang cikgu tanda. Okey, nakik salin ni. Boleh. Salin ni. Okey. Salin ni. Yang lain tak payah salin lagi Salin yang cikgu bulat je dulu. Okey, ni. Lepas tu ni boleh lah. Okey, buat dulu petak ni. Yang bertanda-tanda tu nanti dulu. Sekejap lagi kita buat. Buat yang cikgu tanda ni dulu. Okey, yang ni. Lepas tu anak panah ni korang pula dah. Nakik salin. Ni. Yang cikgu tanda ni je nakik buat. Yang penerangan tu nanti dulu. Kejap lagi Cikgu Azina bagi tahu. Sabar dulu. Okey, buat dulu yang Cikgu Azina tanda ni dulu. Kita akan belajar slow-slow melalui. Kalau boleh, kalau ada kertas besar, guna kertas besar. Sebab kita nak guna banyak ruangan. Macam Cikgu Azina ada kertas lukisan besar, nampak? Kalau ada kertas lukisan besar macam ni nakik, lagi bagus. Tapi kalau tak ada, nakik ambil kertas kajang ataupun kertas A4, nakik ambil seletik tengah-tengah. Kita nak buat besar. Kita nak buat satu mind map tu, besar tu, semua duduk atas tu. Nanti kalau nakik nak study, tengok mind map besar tu, tak payah pening-pening dah. Kalau boleh buat besar-besar sikit, besar-besar. Gabung. Kalau boleh Guna satu muka. Lepas tu kalau tu kecil sikit tulisan tu sebab cikgu nak di setiap bawah tu nanti kita akan tulis nota-nota kecil. Ruangan tu simpan besar sikit. Cikgu Azina nak setiap tu macam alkana tu bawah tu nanti kita buat nota. Alkena bawah tu sikit kita buat nota. Nanti tu nota tambahan kita. Jangan ikut ni. Kita buat sendiri nanti kejap lagi. Cikgu Azina ajar. Nanti senang lah. Lepas ni kalau nak belajar, buka je mind map Cikgu Azina ni. Sebab tu Cikgu Azina kata buat kertas tu biar besar. Tulis kecil tak apa. Kertas nak besar. Sebab kita nak tulis dalam tu. Okay. Okay, buat dulu yang tu. Kejap lagi Cikgu Azina cerita. One by one. Buat je dulu anak panah tu. Kita belajar buat bab 2. Bab 2 ni senang je. Tapi kena faham betul-betul. Apa? Nakik nanti kan masuk kelas pun taklah susah sangat. Siap salin tu bagi tahu cikgu padang dulu semua tu. Kita pergi slow by slow. Ruangan kena besar Cikgu nak tu. Cikgu nak tulis bawah dia. Dah, siap dah. Sekejap sikit ni. Okey. Penerangan jangan tulis apa-apa lagi Buat yang cikgu bulat tu je dulu. Nanti tulis kecil-kecil sebab nota tu cikgu nak buat padat dah atas setiap tu. Tulis kecil-kecil Tapi nampaklah kecil tu. Lepas tu jangan tulis ayat panjang-panjang, buat pendek-pendek je, short note. Orang kata short
Kalau saya tu SY. Gitulah. Kalau tambah tu TMBH. Gitu. Oh. Short form. Sebab kita tak nak panjang-panjang. Itu nota kita sendiri. Bukan nota untuk orang lain. Untuk kita. Banyak. Nanti nota ni tampal kat dinding, kat bilik. Nak tidur tengok. Cara nak hafal. Okey dah. Dah. Okey. Cikgu padang dulu Itu cikgu nampak besar. Okey. Setiap nanti kejap lagi cikgu cakap tulis. Setiap tu tulis. Okey, sekejap Okey. Di setiap, okey tadi awak ada buat nota kan? Okey, di bawah Alkana tu, okey nampak tak Alkana awak tulis ni kan? Ni Alkana awak tulis ni, okey ikutlah. Nakik nak buat kat tepi ni ke? Nakik nak buat kat bawah ke? Nak atas? Suka hati nakik. Itu nota nakik sendiri. Tolong tulis formula dia. Contoh Alkana, tepi dia tulis CNH2N. Ikutlah. Okey, di setiap ni. Okey tolong tulis. Dia punya formula kat tepi tu. Alkana, Akuna, alkohol, asid karboksilik, ester. Okey, tulis semua formula Dan tolong tulis ini sekali nakik. Ni. Ni tolong tulis. Ikatan tunggal, ikatan ganda dua, kumpulan karboksi, kumpulan karboksilik. Tolong tulis. Di setiap nota yang awak buat tarik. Ikut awak lah. Nak letak tepi ke? Nak letak bawah ke? Suka hati nakib lah. Itu nota nakib punya. Tulis kat tepi dia tu. Formula ni. Ini kena hafal ya. Sebab tu Cikgu Azina suruh tulis. Sebab nanti exam dia akan tanya. Apakah formula untuk untuk di atas? Dia akan tanya. Apakah kumpulan di atas? Kita kena tahulah kumpulan apa. Ikatan ganda dua ke? Ikatan tunggal ke? Semua tu tulis Okey. Kita buat nota sama-sama dulu. Cikgu ni kan nak buat latihan. Tak nak buat nota dulu. Sebab bab 2 ni panjang. Tapi kita nak buat nota ringkas je. Tak nak nota panjang-panjang. Ringkas-ringkas. Siap nak beritahu cikgu Ingat formula Semua ni kena ingat kalau Alkana CnH2n tambah 2. Sekejap lagi Cikgu Azina cerita ke awak. Benda apa yang CnH2n tambah 2 sekejap lagi lah. Tulis je dulu. Alkena CnH2n. Akuna tak payah sebab Akuna tak ada dalam senarai kita. Cumanya kalau nak tahu itulah formula Akuna. Tapi kita tak belajar detail Akuna alkohol, CnH2n tambah 1, asid karboksilik, CnH2n tambah 1, COOH, ester. Dah? Settle semua? Belum, jap. Okey. Ikatan tunggal, ikatan ganda 3, kumpulan hidroksi, kumpulan karboksi, kumpulan karboksilik. Tapi dia pukul tadi tu. Adik. Buat pokoknya. Dia nak tidur tak nak tidur lah. Dia nak tidur. Itu. Tak ada orang. Ada exam. Dek.
Okey dah. Okey dah. Mm-mm. Tidur lah, Ma. Okey. Seterusnya. Okey, ni cikgu cerita jangan tulis. Kalau cikgu cakap jangan tulis, jangan tulis. Itu maknanya cikgu terang je. Okey. Okey. So setiap mereka ni kan, kumpulan ni dia ada formula am yang tersendiri. So mereka ni ada orang kata sifat fizik masing-masing lah. Lepas tu diorang ni ada kumpulan masing-masing. Lepas tu okey, satu benda yang nakik kena tahu, formula molekul dengan formula struktur. Cikgu pernah tengok SPM tanya pasal definisi. Cikgu pernah tengok. Tapi ni cikgu cerita je lah. Formula molekul tu ada formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom-atom setiap jenis unsur dalam satu molekul bahan. Formula struktur ialah formula kimia yang menunjukkan jenis ikatan dan cara atom-atom diikat antara satu sama lain dalam satu molekul bahan. So dia ada dua jenis lah. Formula molekul ataupun formula struktur. Dia ada dua. Dan yang paling penting, nakik kena hafal ini nama. Okey, cikgu ada satu. Tapi tak tahulah kalau nakik macam mana. Cikgu Azina macam ni cara hafal dia. Mama tak nak. Ina paling baik, paling hebat, Dek. Ni cara cikgu Azina hafal lah. Tapi nakik ikutlah. Mama Ina paling baik, paling hebat, Hondek. So kita ingat made, add, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek. So semua ni kena hafal. Kalau dia satu karbon, kita panggil metina. Kalau dia kumpulan alkina. Kalau dia kumpulan alkana, metana. Kalau dia kumpulan alkohol, metanoid. Kejap lagi cikgu ceritalah macam mana nak bagi nama tu. Cuma ni nakik kena saling dan hafal. Hafal. Salin dulu. Hafal siap-siap. Mama Ina paling baik, paling hebat, Hondek. Salin dekat yang tadi tu lah. Ikutlah. Kalau Salin. nakik ini akronim cikgu. Kalau nakik ada akronim lain, terpulanglah. Ya. Okey. Ni wajib hafal ya. Wajib. Kalau tak hafal ni, tak boleh bagi nama. Kalau tak hafal ni, tak boleh bagi nama. Tu yang Cikgu Zainal boleh cakap. Tak hafal ni, tak boleh bagi nama. Okey. Sambil nakik buat tu, cikgu cerita sikit ya. Okey, untuk kumpulan alkana, dia akan start dengan karbon nombor 1 iaitu metana. Tetapi, dia ada tetapi. Untuk kumpulan alkina, metina tidak wujud. Maknanya dia tak ada met. Dia start dengan at. Tu kena tahu ya. Maknanya kalau kumpulan alkana dia start daripada met. Tapi kalau kumpulan alkina dia start daripada itina. Bukan metina. Okey? Itina. Dia lain sikit. Sebab apa? Sebab metina tidak wujud kerana atom karbon memerlukan 4 ikatan kovalen untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Dah? Sekejap sikit lagi. Okey.
Okey dah. Dah. Okey. Okey. Boleh hafal tu kira cantik lah tu. Okey, Cikgu Azina masuk kumpulan Alkana dulu ya. Okey, yang ni nakik jangan masuk dalam nota kita yang comel tadi tu. Yang ni buat luar lah. Ni untuk luar je lah. Yang kat dalam tu tak payah masuk Yang ni untuk luar je. Sekadar untuk cikgu nak ajar nakik saja. Okey, contoh. Macam mana kita nak bagi nama untuk kumpulan. Okey, contoh ni contoh lah. Okey, karbon dia 1. Okey, untuk kumpulan alkana, ikatan tunggal. Maknanya kalau C, tengok ni C, dia mesti ikat dengan empat ikatan. Apa maksud 4 ikatan macam ni? 1, 2, 3, 4. Wajib 4. Okey, maknanya ni kita akan letak hidrogen. Okey. This one kita panggil metana. Sebab apa? Sebab karbon 1. Mama. So, metana. Okey? Okey, andai kata kalau cikgu suruh nakik buat 3 karbon. 3 karbon. Okey, kalau cikgu cakap, okey nakik buat 3 karbon. Okey, 1, 2, 3. Okey, so macam mana nak ikat hidrogen? Tengok Ini dah ada 1, 2, 3, 4. Okey, letak hidrogen. Okey, this one. Okey, ni 1, 2, 3, 4. Okey, letak hidrogen. 1, 2, 3, 4. So, ingat, karbon mesti diikat dengan 4 ikatan tali. Okey, apa nama dia? 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon. Mama, Ena, paling. P, propana. So, nama dia propana. Sebab apa nama dia propana? Sebab dia kumpulan alkana. Sebab apa dia kumpulan alkana? Sebab dia ikatan tunggal. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, so yang lain tu cikgu tak ceritalah. Iaitu pandai-pandai nakik lah. Tengok buku teks. Kalau dia suruh buat pentana, heksana. So macam tu juga sama je. Cumanya ingat dia mesti diikat dengan 4 tali. Okay, settle bahagian alkana. Cikgu ajar slow-slow gitu je. Yang lain-lain awak tengok lah. Okay, jangan masuk lagi kita punya jadual. Kita punya jadual MyMath tak payah masuk lagi Ni sekadar tu saja. Okay. Seterusnya, kita masuk kumpulan alkina. Okay, kumpulan alkina adalah ikatan ganda 2. Bila ikatan ganda 2, dia adalah kumpulan tepu ke tak tepu? Ikatan ganda 2. Ganda 2 Tak tepu. Tak tepu. Ikatan ganda 2 tak tepu. Hidrokarbon tak tepu. Jadi macam mana kita nak lukis? Okey. First kali, ingat dia tak bermula daripada 1. Kumpulan alkina dia start daripada 2 karbon. Dia bukan macam alkana. Alkana start daripada 1 karbon. Tapi alkina tak boleh sebab dia ikatan ganda 2. Jadi dia kena start dengan 2 karbon. 2 karbon, this one. Yes, ini kita panggil ikatan ganda 2. Bersama juga dia kena ada 4 tali. Sini dah ada 2 tali. 1 tali lagi dekat sini, 1 ke tali. Ikutlah kalau nak lukis bawah boleh, atas boleh. Terpulang. Suka hati awak lah. Janji tali tu mesti ada 4. Okay, letak. So, ini kita panggil itina. Okay. Cikgu, macam mana kalau kita nak orang kata book 1 ina? Book 2 ina. Mesti awak tak faham kan? Apa book 2 ina? Apa book 1 ina? Okey. Book 1 ina ataupun book 2 ina adalah bergantung kepada ikatan ganda 2 tu duduk dekat mana. Contoh Cikgu Azina buat butina 4. Tengok 1, 2, 3, 4. Cikgu Azina letak ganda 2 dekat sini. Okey. So ni ikatlah hidrogennya, ikat. Pastikan 4 tali Ikat. Okey, cikgu buat 1, cikgu buat kat sini.
Okay, satu lagi cikgu lukis 4 juga. 1, 2, 3, 4. Tapi cikgu letak double bond kat sini lah. Cikgu letak situ. Okey, cikgu pun ikat hidrogen. Ikat, 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 ikat. Okey, cikgu nak tanya Nakib. Apa beza nombor 1 dengan nombor 2? Ganda 2 tu kat tengah atau lagi kat tepi? Okey. Bila ganda 2 duduk dekat mula-mula, kita kena lukis macam ni, tengok Nombor 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Karbon nombor 1 ada double bond. Kita panggil dia but 1 ena. Apa maksud but 1 ena? But bermaksud ada 4 karbon. 1 bermaksud double bond duduk pada karbon nombor 1. Ena bermaksud alkena. Okey, yang ini kita panggil dia but 2 ena. Kenapa? Sebab but tu adalah 4 karbon, 2 double bond terletak pada karbon nombor 2, ina kumpulan alkena. Kalau saya nak letak dekat sini, apa nama dia cikgu? Mesti awak fikir tak? Macam mana kalau kita nak letak kat sini? Kalau nak letak dekat situ, karbon kita kena buat daripada belakang. 1, 2, 3, 4. Bermakna double bond ni duduk pada karbon nombor 1. Maknanya sama juga dengan yang ni. Jadi tak ada. Jadi jangan cakap pula but 3 ena. Tak ada kita panggil dia but 1 ena. Walaupun double bond tu bermula daripada belakang. Faham? Macam tu. Faham. Okay. Itulah cara nak bagi nama. Esok jangan terkejut pula. Cikgu, kenapa nama dia but 1 ena? Kenapa nama dia but 2 ena? But 1 ena boleh juga kita nak sebut butina. Kita tak nak letak 1. Boleh. But 1 ena sama butina. Boleh. Butina ataupun but 1 ena. Dua-dua betul. Okay. Kalau ada mana-mana yang muskil, bagi tahu cikgu terus. Jadi cikgu boleh terangkan terus lah. Okay. So boleh faham yang ni? Kalau but 2 ena tak boleh lah? But 2 ena tak boleh. But 2 ena kena but 2 ena je lah. But 1 ena je boleh gabung. Okay. Boleh? Faham? Okay. Boleh Boleh. Okay, settle untuk alkena. Tak faham bagi tahu cikgu nak pergi semua ni. Tapi kita nak bagi cara sebut nama dulu ni. Cikgu nak ajar sebut nama lagi. Tak belajar lagi proses ni. Banyak lagi ni. Bab 2 ni panjang. 2 kelas baru habis ni. Tapi Cikgu Zina ajar sebut nama dulu. Kita belajar sebut nama dulu. Okey, ini adalah alkuna. Alkuna ni tak ada dalam senarai proses. Maknanya kalau proses awak tak akan jumpa proses alkuna. Biasanya alkuna ni sekadar kita belajar nama sajalah. Dia sama juga macam alkena, sama je. Dia start dengan 3. Okey, cuma beza dia ada 3 ikatan double bond. Triple bond. Dia triple bond. Jadinya dia punya tu macam ni je. Gitu. Gitu je. Gitu. So kita panggil dia ituna. Ituna tu maksudnya alkuna. Propuna. Butuna. Tapi jarang keluar. Exam jarang keluar lah yang ni. Pentuna. Sekadar kita tahu nama je lah. Proses-proses tak ada Proses tak ada. Alkuna tak ada proses. Sekadar belajar nama je. Okay. Alkohol, yes. Exam keluar. Okay, ni penting. Okay, alkohol ni, dia macam ni. Okay. Dia start daripada karbon nombor 1 1. Kita letak OH dekat ujung. Ikutlah ujung ke bawah ke sukatilah mana-mana. Lepas tu kita ikat dengan hidrogen. Okay, bila awak nampak perkataan OH, automatik dia adalah alkohol. Bila alkohol kita sebut ol. Metanol, etanol,
Propanol. Mesti awak fikir, cikgu, kenapa dia ada propan 1 ol? Dia macam alkina. Dia ada propan 1 ol, propan 2 ol. Apa maksud propan 1 ol, propan 2 ol ni? OH tu, dia duduk pada karbon nombor berapa? Sebagai contoh yang kita belajar macam tadilah. Okey, contoh cikgu buat